Polis berjaya menahan dua lelaki berusia 25 dan 29 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes kecurian motosikal jenis Honda EX5 di kawasan Mekarsari di Kepala Batas pada Selasa. Kedua-dua suspek ditahan selepas video perbuatan mereka melarikan motosikal terbabit dirakamkan kamera litar tertutup dan tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Anwar Abdul Rahman berkata, kes kecurian motosikal itu berlaku sekitar jam 4.30 pagi pada Isnin, yang mana pihak polis menerima satu laporan mengenai kejadian berkenaan. Menurutnya, siasatan polis mendapati motosikal tersebut ditinggalkan dalam keadaan berkunci pada suis utama, namun tiada sebarang kunci tambahan digunakan. Salah seorang suspek mempunyai 1 rekod jenayah lampau dan 3 rekod jenayah narkotik, manakala seorang lagi suspek tidak mempunyai sebarang rekod lampau, katanya menerusi kenyataan pada Rabu. Anwar berkata, ujian saringan air kencing yang dijalankan terhadap kedua-dua suspek mendapati mereka positif dadah jenis metamfetamin. Justeru katanya, polis menyeru orang ramai agar tidak mensensasikan kes ini sementara siasatan masih berjalan.